Nak ceritanya apa? Bahawa makan yang diambil pada waktu siang itu, dia membantu kita untuk kita menghargai lebih kepada apa? Kepada Al-Quran. Kepada Al-Quran. Maka Al-Quran ini yang pertama Allah nyatakan sebagai hudan linnas, sebagai hidayah, kerana dalam diri manusia ini ada kebuntuan, ada banyak masalah, ada banyak perkara yang perlu dibuat keputusan, maka datang hidayah. Hidayah itu membantu cara kita membuat keputusan. Nak cakap apa, kalau katakan ayah ada masalah duit, nak fikir cara apa, nak stres ke tak stres ke, kalau ibu-ibu kalau tengok kepada rumah bersepah ke, anak buat perangai, nak cakap apa, adakah saya nak berceramah 30 minit kepada anak, sampai anak tu rasa banyaknya ceramah daripada mak ni dapat belajar daripada mana, daripada surau ke, kan? Ataupun saya akan menyatakan, mengeluarkan perkataan yang sesuai untuk manfaat kepada si anak. Decision making. Cara membuat keputusan dalam bahasa Arabnya adalah huda. Huda. Dan itulah yang kita mohon pada setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sebenarnya kita minta Allah beri cara membuat keputusan yang lurus.